Hai, Assalamualaikum, Azam Malaysia sini. Okey, video ni adalah untuk pemilik syarikat Senyum Berat dan Berhad. Okey, sekarang ni SSM ada menjalankan kempen pematuhan. Kempen ni bermula daripada 16 April 2026 hingga 30 September 2026. Nama penuh kempen ni adalah Kempen Pemulihan Serah Simpan Dokumen Statutory di SSM. Okey, secara ringkasnya, kempen ni khas kepada pemilik syarikat Senyum Berhad yang lewat menghantar penyata tahunan, penyata kewangan dengan beneficiary ownership. Okey, kalau anda nak masuk kempen ni, kita kena sign borang aku janji dan hantar kepada SSM. Okey, lepas anda sign borang aku janji untuk penyata tahunan dengan beneficiary owner, anda ada masa 3 bulan untuk menghantar kepada SSM. Untuk penyata tahunan pula, anda ada masa 6 bulan untuk dihantarkan kepada SSM. Kalau contohlah anda ada saman tertunggak tinggi melambung lah sehingga sampai 40,000, 20,000, bila anda masuk program ini, anda entitled untuk pengurangan kompaun sehingga 98.75%, 90 hingga 98.75% lah. Anda tengok ni, banyak pengurangan ni. Okey, mengikut pengalaman saya dalam secretary line, tak banyak lah, lebih 10 tahun. So far ini antara kadar pengurangan saman yang tertinggi lah SSM pernah keluarkan lah. So maksudnya memang saya nampak lah objektif SSM ni dibuat kempen ni betul-betul nak naikkan kadar pematuhan syarikat dekat Malaysia lah. Okey, dan nasihat saya sebagai company secretary, dan anda pun digalakkan untuk menghubungi company secretary anda lah, sebab of course dia ada term dan condition, dia adalah condition syarikat yang layak dan tak layak jugalah. So itu saja daripada hari ini. Kepada pelanggan saya, insyaAllah saya akan start blast bagi aku janji itu start minggu depan. Okey, terima kasih.